Assalamualaikum. Bersama kita lagi dalam sesi BioChat, iaitu satu sesi perkongsian bersama dengan syarikat-syarikat yang di bawah Bioeconomy Corporation. Bersama kita hari ini, kita bawakan Cik Anis Awatif daripada Halvet Laboratory Sdn Bhd, merupakan makmal yang mendapat status Bionexus Partner Labs di bawah Bioeconomy Corporation. Bionexus Partner Labs merupakan satu program di bawah Bioeconomy Corporation yang mana makmal-makmal di bawah BMP Labs ini menawarkan khidmatan berkaitan dengan research development, commercialization dan juga innovation lah. Okay, terima kasih atas kesediaan untuk datang ke sesi BioChat ni lah. Mungkin boleh ceritakan sedikit sebanyak tentang latar belakang penubuhan Halvet Labs dan juga apa yang menginspirasikan Halvet Laboratories ni untuk ditubuhkan dan bagaimana Halvet Laboratories ni ditubuhkan untuk memfokus kepada halal thayyiban testing. Terima kasih kepada Encik Hakim dan juga PNP untuk sudi jemput Halvet ke BioChat ni. Jadi bercakap tentang background Halvet dulu lah, kita akan sentuh tentang background Halvet. Halvet ni ditubuhkan pada tahun 2015 sebenarnya, dan mainly fokus on testing yang melibatkan halal, melibatkan makanan. Sebenarnya di pasal makanan je, keselamatan makanan. Jadi disebabkan kita punya founder ni sangat committed dan minat dengan halal industri. Jadi by 2016 macam tu, kita dah berjaya dapatkan ISO 17025 accreditation. Jadi kita accredited dalam testing yang popular untuk halal, iaitu DNA detection of porcine atau KINZI, dan juga ethanol content untuk tengok alkohol kan. Jadi daripada situlah kita naik sebagai lab yang lebih upgrade lagi. Kita tambah lagi testing semua. Menjadi, kita ada juga jadi KKM Panel Lab 2021, dan 2017 sebenarnya kita dapat JAKIM juga lah, JAKIM Panel Lab. Jadi daripada situlah kita mula berkembang, dan insyaAllah sekarang kita tengah ke arah NPRA Lab pula untuk pharmaceutical pula. Jadi alhamdulillah juga Halvet ni menerima bantuan dan support lah daripada JKM, JAKIM dan BNP juga. Jadi ada 3 agensi ataupun ada banyak di sini. Mungkin Halvet tadi Anis ada cakap berkaitan dengan telah ditubuhkan pada tahun 2015 lah. Dah lama juga kan. And then boleh kongsikan apa Halvet punya initial vision waktu tahun awal penubuhan tu, dan apa gap yang cuba Halvet Laboratories gap dalam halal ekosistem lah yang cuba Halvet Laboratories selesaikan dalam kita punya halal industri. Pada awal-awal kita punya vision tu, macam saya cakap tadi, kita memang mainly fokus on keselamatan makanan sebenarnya. Jadi sebab itulah kita adakan konsep halal thayyiban tu. Halal tu dah masuk DNA porcine, alkohol kan. Tapi kalau thayyiban, kita juga makin lama kita tambah thayyiban punya aspek, which is microbiological test, keselamatan kan, dan juga heavy metal. Lepas tu ada jugalah tambahan-tambahan sikit. Jadi apa gap yang kita nampak tu sebenarnya betapa sekarang lab banyaknya macam fokus on science. Jadi kita mainly kita nak sangat berteraskan syariah dan fokus kepada halal. Jadi kita punya tu kita nampaklah kepentingan wujudnya lab yang bukan saja fokus kepada science kan. Jadi kita cuba untuk jalan kita tu kepada halal lah, ada untuk ikut authority macam JAKIM semua. Itu aim kita lah, sebab kita rasa benda tu penting untuk mendapatkan kepercayaan consumers. Tadi Anis ada ceritakan tentang porcine DNA, and then ada microbial testing. Mungkin Halvet Lab boleh bagi list of services yang Halvet Lab offer pada industri. Main kita memang kita ada beberapa jenis test. Kita tak banyakkan sangat testing. Kita ada several testing je yang kita fokus. Yang pertama of course halal kan, dari segi DNA. DNA sebenarnya kita bukan porcine je, kita ada DNA buffalo, kita ada DNA lembu, kita ada
anjing pun ada juga. Oh. Macam-macam lah. Oh. Ikan semua ada. Lepas Okay. tu, of course, ethanol lah. Ethanol kita guna high equipment punya ni lah. Okay. Equipment yang tinggi. Lepas tu kita ada juga, pasal yang saya kata Tuan Iban tu, kita ada microbe testing untuk food dan kosmetik semua. Dan juga heavy metal. Tapi kita juga ada lagi satu tambahan iaitu nutritional facts. Maksudnya macam yang kita nampak dekat makanan punya label kan. Kita offer juga test tu. Jadi 5 ni boleh saya kata major lah. Major testing yang kita Halvet Lab provide dekat industri lah. Ya, betul. Tapi daripada all of the major testing yang provide to industri tu, mana yang paling banyak demand daripada industri datang kepada Halvet? Customer kita memang, kita punya main sales kita memang DNA lah. DNA porcine, DNA porcine. Dia ikuti juga DNA buffalo dengan lembu pun sangat popular sebenarnya dalam kita punya consumer kan. Ini selalunya dia akan berubah-ubah mengikut authority punya reference dan sebagainya lah. Lepas tu ethanol juga. Tapi mainly sebenarnya DNA lah yang memang selalu datang dekat kita. Kalau ni mungkin supporting question lah. Kalau porcine tu, yes, kita faham memang ada dah termaktub dah haram. Kalau ada contamination of DNA porcine tu kan. Tapi kalau testing on the buffalo dengan cow tu, dia punya keperluan dia untuk apa? Macam mana? Sebenarnya tentang DNA ni, dia kalau DNA porcine ni selalunya macam sampel-sampel yang macam bakteria ataupun yang biasalah makanan-makanan kita nak tahu ada cancer ke tak kan. Tapi sebenarnya saya boleh katakan sejak akhir-akhir ni lah dalam industri halal ni, DNA porcine, DNA lembu dan juga DNA kerbau ni dia menjadi popular disebabkan sebahagian sampel. Contohnya macam sampel gelatin, collagen ataupun any products yang berasaskan gelatin dan collagen ni, contohnya macam kapsul dan dessert-dessert semua kan. Once ada produk-produk tu memang authority memang akan minta 3 DNA ni. Jadi kita pun memang offer harga yang lebih murah lah. Kompetitif lah sebab ni kan combo price macam tu lah. Faham. Itulah dia punya keperluan based on dia punya ingredient. Isu lah. Macam-macam isu kan yang muncul. Tadi Anis ada cerita pasal microbial testing tu kan. Itu relating pada kosmetik ataupun makanan? Sebenarnya kita first makanan. Kita memang microbe makanan, makanan macam-macam lah. Ada yang kita makan makanan ready made ataupun kita juga ada customer yang hantar dekat kita sebab makanan yang ada case macam tu. Tapi sekarang ni sebab kita nampak kosmetik ni dia makin membesar. Maksudnya halal ni dah tak pada makanan je. Betul. Kosmetik, pharmaceutical pun dah makin naik. Jadi kosmetik ni kita baru je sebenarnya start offer dekat customer kita. Kita baru je luaskan skop kosmetik lah. Jadi kosmetik testing tu lebih kepada microbial, ada testing lain dengan heavy metal lah, dua tu lah. Baru setakat ni dah ada penerimaan sampel daripada kosmetik ke? Ya, dah ada. Kita move on pada a bit another angle of ni lah. Daripada Halvet sejak ditubuhkan pada tahun 2015 tu kan, dan dapat bantuan daripada banyak lagi agensi, banyak jabatan-jabatan kerajaan dan juga ada engagement dengan KKM dan sebagainya. So daripada setiap collaboration dan engagement ni, apakah program-program yang paling significant ataupun most beneficial bagi Halvet development lah? Apa yang paling memberikan benefit kepada Halvet? Macam collaboration kan lah. Yes, betul. Alhamdulillah, walaupun lab kita baru je 10 tahun berbanding dengan lab-lab lain kan. Even lab kita baru, tapi kita dapat kepercayaan daripada customer-customer kita juga. Sebenarnya kita ada collab dengan customer kita juga daripada dalam negara, universiti-universiti dan juga luar negara pun ada, daripada Thailand, daripada New Zealand, Japan. Tapi kalau kita bercakap tentang collaboration yang ada satu lah collaboration yang sangat membanggakan lah bagi kita kan. Memang kita proudly involve adalah kita punya collaboration dengan UiTM Trans. Dia under grant penyelidikan kerajaan
Sebab grant tu bernilai ratusan ribu. Dia hampir setengah juta jugalah dia punya nilai tu. Jadi tujuan collaboration ni dia dibuat untuk kita bangunkan new analysis punya. Sekarang kita pakai DNA kan, DNA detection. Tapi sekarang kita tengah cuba nak bangunkan, kita nak shift target, kita nak try guna target lain pula. Which is peptide biomarker, peptide yang macam daripada protein kan. Sebab apa? Sebab contohnya sampel saya mention tadi lah yang saya rasa memang mendapat concern lah sekarang ni. Customer kita concern, authority pun concern, kita pun sebenarnya concern bila dapat sampel macam tu, which is collagen sebenarnya, collagen peptide. Sebab mostly secara ringkasnya diorang punya DNA ni yang macam kita selalu pakai, DNA-nya boleh jadi degrade sebab dia memang highly processed. Dia akan ambil daripada haiwan kan. Jadi dengan adanya collaboration ni, dengan ada metod baru ni, which is kita target peptide instead of DNA, kita harapkan dia akan dapat memberi manfaat kepada kita dan juga kepada industri halal lah. Collagen peptide digunakan untuk? Dia ada macam-macam. Dia macam guna makanan ada, dalam selalunya macam tu lah untuk buat kosmetik sebenarnya. Kita minum collagen semua tu kan. Tu adalah. Jadi dia sebab dia pun dia macam semakin disedari lah yang dia ni memang penting. Dan rupanya kita susah nak detect sikit kalau DNA dia boleh, tapi dia kurang meyakinkan, kita nak upgrade lagi. Satu isu yang agak boleh diketengahkan jugalah, whenever kami di biotech industry dan kita develop the biotech companies di bioeconomic corporation, antara isu-isu halal yang kita ada dapati daripada companies, antaranya adalah boleh kata susah ataupun halal punya application tu agak rumit ya. Mungkin Halvek boleh jelaskan sikit bagaimana untuk dapatkan application halal yang lebih mudah. Kalau macam tu, kalau pasal halal application ni, selalunya dia akan tetap di bawah tanggungjawab halal consultancy lah sebenarnya. Kalau macam kita, selalunya konsultansi yang akan refer kepada kita untuk buat testing saja. Tapi bagi saya segala kerumitan untuk dapatkan halal tu sebenarnya dia penting sebenarnya sebab supaya kita punya halal di Malaysia ni, bila satu perkara atau satu produk tu dapat halal tu, consumer akan yakin lah sebab kita tahu betapa kompleksnya JAKIM. JAKIM pun, authority pun bukan saja akan bergantung dengan test result kita sebenarnya sebab kalau ada isu-isu semua kan, perbezaan semua, JAKIM yang akan menentukan, diorang akan check overall. Dia bukan saja, dia bukan setakat hantar untuk test, ada porcine ke tak, ada alkohol ke tak, lepas terus dapat halal. Dia tahu macam tu lah, dia lebih daripada tu lagi. Jadi kerumitan ataupun kesusahan untuk dapatkan halal punya certification, dia adalah perkara yang membantu produk company tersebut lah. Betul. Bercakap tentang aspirasi tadilah collagen peptide, kita tengok kita refer pada collagen peptide punya projek tadi. Maksudnya Halvek ni dah mula untuk pandang ke depan dalam bidang halal yang lebih kompleks. Soalan lebih kepada macam mana Halvek ataupun apa next project yang, ataupun macam mana Halvek in future, macam mana Halvek nak menempatkan atau mempositionkan lab Halvek ni sebaris dengan lab-lab testing yang terkenal ataupun yang setaraf international lah. Untuk soalan tu, pertamanya sebab kita sedar sekarang halal, mesti cakap tadi lah kan, kita cakap tadi halal bukan sahaja setakat makanan dah sekarang, dia dah masuk kosmetik, dia dah masuk pharmaceutical. Jadi antara usaha yang kita macam tengah actively buat kan, kita macam tengah tambah lagi skop-skop yang untuk memenuhi keperluan pasaran lah. Kalau dulu
orang macam tanya, okay, buat halal untuk makanan. Yang untuk lain dia dah tak boleh buat dah. Kita kalau boleh kita akan cuba untuk elakkan benda yang kita tak tahu untuk kita subkon macam tu kan. Kita kalau boleh kita nak buat research sendiri untuk betul-betul expert sendiri. Jadi selain daripada kita tengah actively tambah skop-skop yang semakin mendapat market demand sekarang, macam tadilah pasal projek peptide tu, sebenarnya itu memang sangat diketengahkan lah sekarang ni. Sebab projek tu sebenarnya dapat support daripada negara luar juga, daripada Thailand, daripada Indonesia, sebab memang isu collagen dan gelatin ni sebenarnya lebih kepada collagen lah. Memang isu tu sebenarnya isu global dah sebenarnya. Sebab even sebab ada juga yang kita dapat daripada customer feedback kan. Ada je company yang memang tak berani lagi, macam lab testing yang belum berani lagi untuk buat kat atas sampel-sampel yang kompleks macam ni. Tapi kita macam biasa untuk lab tu sebab kita dah accredited kan. Jadi untuk accredited tu kita dah buat method validation, kita punya expert dah buat. Tapi of course setiap method tu ada dia punya limitation dia. Itulah yang kita cuba, sebab projek UiTM tu kita guna high teknologi baru, LCMS, liquid chromatography, mass spectroscopy tu. Jadi itu sebenarnya boleh kata main fokus kita sekarang untuk kita punya ke depan, sebab kita sekarang tengah berusaha untuk validatekan method tu, untuk kita patentkan method tu, supaya itulah kita sentiasa masih dalam research lagi. Mungkin selain daripada collagen peptide, tadi Anis ada cerita tentang tambahan skop terbaru. Mungkin boleh Anis kongsikan apa planning untuk menambah skop-skop yang lain-lain selain daripada collagen peptide tu lah. Dalam planning Halvet sendirilah. Kalau dari segi kosmetik dan pharmaceutical ni, sebab kita tahu kita punya lab memang dikenali untuk DNA testing kan. Kita guna real time PCR. Memang real time PCR ni memang method yang recognized by JAKIM. Memang even JAKIM memang nak specific method kan. Jadi kita sebenarnya banyak tambah skop kat situ. Tapi kita nampak sekarang macam kita pula tengah on go untuk NPRA. Jadi untuk jadi NPRA tu of course kita punya lab kena boleh buat pharmaceutical semua tu kan. Jadi untuk kosmetik, alhamdulillah untuk microbe dah habis lah, kita dah accredited. Cuma untuk heavy metal dan juga heavy metal kita masih tengah dalam proses lagi. Dan pharmaceutical pun untuk dua-dua testing kita masih dalam proses lah. Sebab sekarang ni kita macam sampel kosmetik dengan pharma tu kita terima untuk DNA saja. Faham? Jadi saya boleh katakan yang Halvet Laboratories ni macam dia so far dia dah bagi ataupun providing full spectrum of halal yang dah sedia ada dekat dalam industri halal. And then makin menambah lagi skop-skop bidang testing yang incoming punya future prospect lah. Mungkin satu lah taking satu lesson yang kita boleh bawa balik, satu lesson daripada Halvet Laboratory sendiri. Apa advice untuk sahawan-sahawan yang baru nak jadi new startup untuk new usahawan yang nak terjun ataupun nak involve dalam industri halal daripada sudut point of view Halvet Laboratories? Kalau kita bercakap tentang halal industri kan, pertamanya bagi Halvet, kami rasa sebenarnya memang bidang bioekonomi atau bidang halal ni sebenarnya luas. Jadi peluang yang disediakan oleh kerajaan tu sebenarnya ada je untuk bidang-bidang macam ni kan. Kita boleh dapat fund semua tu. Kita boleh collab dengan macam-macam agensi ataupun industri. Dan lagi satu kita boleh tengok daripada BNP sendiri. Sebab kita pun menerima bantuan lah juga kan. Kita dapat manfaat daripada BNP sendiri. Macam kita dapat platform untuk kita kenalkan Halvet kan. Jadi itulah sebenarnya ada je peluang tu. Dia tak perlu takut untuk masuk kan. Yang penting kalau kita dari segi nurani je tu, yang pertamanya bagi Halvet kena ada niat yang tulus lah. Niat yang tulus dan juga ada misi yang
ataupun aim yang betul. Maksudnya contoh kan aimnya nak isi gap industri ataupun nak membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam industri halal ni. Jadi dengan adanya nilai-nilai macam ni, sebab kita tahu teknologi ni akan sentiasa berubah. Kalau kita nak tunggu teknologi akan berubah. Tapi kejayaan seseorang individu ataupun satu syarikat tu, bagi Halvex dia akan bergantung dengan nilai seperti amanah dan juga dedikasi jugalah. Faham. Jadi boleh disimpulkan untuk masuk dalam industri halal ni, yes betul peluang industri halal ni sangat besar. Produk-produk halal ni, kita punya halal certification ni sangat diterima oleh mana-mana countries, outsider Europe dan sebagainya. Tapi jiwa nurani, jiwa nurani kita tu, itu yang paling penting sebagai initial point lah, point reference sebelum kita mulakan perniagaan bisnes kita. Betul. Okay. Jadi saya rasa setakat itu sahaja perkongsian kita dengan Cik Anis Awatif daripada Halvex Laboratories di BioChat. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cik Anis atas kesediaan datang ke sesi BioChat lah. Setakat itu sahaja, to end our session. Terima kasih dan Assalamualaikum.